Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini sedikit semoga saya bacakan Syekh Saleh Fauzan. Wa ilmuhu bi kulli makanin la yakhlu min ilmihi makan. Yang kita sebutkan tadi, dan ilmu Allah itu berada di mana-mana dan tidak ada satu tempat pun atas pada alam ini yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekaligus memberi kita pemahaman bahawa Allah bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita, tetapi Allah bersama dengan ilmunya, sifatnya. Dan tidak bertentangan di antara Allah bersama dengan kita dengan ilmu dan sifat-sifatnya. Dan juga nas-nas yang mengatakan Allah tetap beristiwa di atas arash, di atas arash. Pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Imam Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam fatwa dia. Siapa boleh cari fatwa tu, saya sangat bersyukurlah. Cari fatwa Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ketika orang cuba mengadu domba, memperlagakan antara nas-nas yang ada. Demi untuk menolak Allah tu istiwa di atas arash, sanggup dia lagakan nas-nas, dia dentumkan benda tu. Kalau kita kata apa, mengadu domba, so tadi manusia kita gaduh kan, ini tak dengan nas dia lagu-lagakan. Saya baca dulu fatwa dia, nanti siapa dapat ni saya cari fatwa tentang istiwa. Ditanya Syekh, lebih kurang ni bahasa kampung lah, bahasa mudah kita. Ni macam mana ni, dia kata Ar-Rahman alal arsy istawa satu, kemudian hadis berkenaan dengan tiap-tiap malam Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir tu. Dia boleh cakap kalau macam tu kosong, arah itu tak ada naik je. Itu fitnah itu mendunia tau. Mendunia benda, bukan ada kat sini je. Bukan ada kat negara seberang je. Bukan ada kat Thailand je. Puas babawan kita Syukri nak jawab benda tu kan. Di sini tempat ada wakil-wakil yang jawab kan. Hatta imam-imam besar pada zaman dia, contohnya Syekh bin Baz, ditanya benda itu sama. Sebab apa? Otak budak ni dah dikacaukan dengan falsafah ni, dengan kalam ni. Dia jadi macam dah, macam mana kalau Allah tu turun ke langit dunia kan, dunia bulat sepertiga malam terakhir tidak pernah putus, dunia sentiasa berpusing, Allah duduk bawah je lah kat langit dunia tu, tak ada atas, kosong atas tu. Subhanallah. Syekh bin Baz rahimahullah jawab mudah saja. Dia kata mana ada pertentangan masalah itu. Ikut metod salah ni mudah je. Ada pertentangan. Sebab apa? Yang pertama, zat Allah tu bukan macam kita. Bukan macam kita, zat makhluk ni, zat yang maha kekurangan ya. Dia tidak boleh berada di sini, di sana, dalam satu tempat. Allah tidak begitu. Jadi kalau orang berfikir demikian, artinya dia telah mentashbihkan Allah dengan makhluk. Bagi salaf dulu tak ada masalah, sebab dia tahu Tuhan Allah Khalik, dia bukan makhluk. Apa-apa undang-undang yang Khalik jabarkan, paksa kita pakai, kita tak lari benda tu. Kita terpaksa pakai undang-undang tu, tak terkena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita wujud, mesti ada pencipta, itu sesama kita, betul tak? Tapi mana boleh undang-undang law tu pakai pada Allah? Kau nak mati ke? Bukan kau nak mati, kau nak kafir ke? Itu jawapan dia kan. Kau tanya kita, kau nak jadi kafir ke? Macam tu. Kemudian apa undang-undang yang Allah cipta pada kita banyak kan? Setiap yang hidup mesti makan, minum, betul tak? Setiap hidup mesti makan, minum. Jin, manusia, betul tak? Habis tu Allah hidup, jadi Allah makan, minum. Mana boleh? Undang-undang tu sama kita, jadi Allah tak kena kan? Lepas tu setiap hidup mesti mati. Itu undang-undang kita nak terima ke tak terima ke? Wah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup bernyawa, jin ke, manusia ke, kata malaikat mati. Undang-undang tu sesama makhluk, Allah tak kena undang-undang tu. Itu dia. Sampailah kepada banyak undang-undang, sampailah undang-undang logik kita mantik. Maka kita kata gitu, kalau tak di luar, dia di dalam. Kalau tak dalam, dia kat luar. Kalau tak hidup, dia mati. Kalau mati, dia hidup. Betul tak? Itu memang mantik kan, otak semata-mata logik itu dia tak ada kena dengan agama. Logik sifir. Itu. Kemudian undang-undang yang kita kena, kita tak boleh berada pada dua tempat dalam satu masa, betul tak? Itu semua kena terima benda tu. Betul? Kita kalau ada kat surau ni, tak boleh ada kat rumah. Tak boleh. Kalau kita ada, lari rumah kita. Habib boleh. Rasulullah pun tak boleh. Betul tak? Rasulullah kalau ada kat Madinah, kita ada kat Mekah. Kalau ada Mekah, kita ada kat Madinah. Kalau Nabi ada dalam rumah dia, kita ada kat masjid. Kalau ada masjid, ada dalam rumah. Nabi pun kena macam tu. Undang-undang itu, undang-undang kita. Jadi Allah, zat dia bukan macam kita. Zaman dulu salaf beriman pada dua-dua nas tu. Allah tetap beristiwa di arash, dan seperti malam terakhir dia akan turun ke langit dunia. Iman sajalah benda tu, sebab dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Betul tak? Kenapa benda lain awak boleh faham? Awak boleh beriman. Benda macam ni? Contoh macam ni. Saya kalau seorang cakap, saya boleh bagi perhatian. Saya ni tak boleh buat kerja banyak-banyak satu masa, betul tak? Abang Nasir kata, Ustaz ada soalan. Apa soalan dia? Saya fokus pada dia. Tapi kalau dua orang bertanya, saya dah mula biar sikit.
Okey, kita bagi Abang Nasir tanya. Abang Nazim tanya serentak Cik. Wah. Saya dah tak ada fokus. Penglihatan saya pun dah mula macam ni kan. Nak tengok sini, saya tak tengok. Nak tengok sini, saya tak tengok. Kalau boleh tengok sana. Tengok sana pun sipi-sipi je. Dah boleh lemah. Okey. 5 orang tanya sekaligus. Mati Ustaz tu. Masalah pendengaran saja tau. Allah satu saat, kita punya saat, semua benda dia dengar dan dia layan semua. Dia bukan layan semua yang dia dengar tau. Yang ni tengah solat, dia dengar. Dan dia baca Al-Fatihah kan, Allah dialog dengan dia. Ada berapa orang yang solat atas muka bumi? Dalam masa dia layan tu, dia boleh dengar pula orang tengah baca doa hati, tidur. Dia boleh dengar pula orang tengah baca doa bangun tidur. Dia boleh dengar pula aku terima nikahnya. Dia boleh dengar pula orang tengah tu minta nombor ipoh tu. Semua. Tadi mustahil kan? Bukan tu saja tau. Bukan dia dengar, semua dia layan. Bukan dia dengar, bukan dia tengok, semua benda tak ada tersembunyi. Pada masa yang sama, yang ketiga dia buat apa? Dia sedang membantu orang yang dizalimi. Sedang bantu. Pada masa yang sama, dia sedang mengatur alam. Berapa banyak benda Allah buat dalam satu saat. Asal kita boleh terima? Apa tu yang benda ni kau tak boleh terima? Dalam satu masa Allah istiwa, satu masa Allah turun dari dunia. Tak, tadi dah dahsyat tadi. Semua benda tahu. Dia lah Al-Razzaq ketika itu, dia lah As-Sami' ketika itu, dia lah Al-Basir ketika itu, dia lah Al-Muhyi menghidupkan, dia lah Al-Mumit dia mematikan, dia lah semua sekali. Hai, kita tak ada rasa pelik pun. Betul tak? Kita tak nampak benda tu. Tetapi pada masa sebut dia istiwa, sebut dia turun, kita nafikan. Tak, Allah tak turun. Nampak tak? Ini nama dia apa? Double standard. Salah ni. Awak satu benda awak berterima, satu benda awak tak berterima. Dan awak patut awak jangan terima. Ikut macam saya. Mana ni? Tadi awak dah kan Allah itu zat dia tak sama kita. Dia boleh ayam semua benda. Dia boleh semua benda. Dia boleh bercakap ketika itu. Keluar ke arahan pada malaikat sebagainya. Tiba-tiba dalam masalah ni awak tak terima. Jangan pelik tak? Sebab dirosakkan oleh falsafah kalamiah tadi, melekat di penyakit. Kita hidup zaman salam, kita pegang salam tak ada masalah. Orang kata, macam mana Ustaz? Saya tak boleh terima lah sebab awak telah menjadikan Allah macam makhluk. Awak kenakan pula undang-undang makhluk. Sebab itu Allah laisa kamitslihi syai'. Kan senang. Allah tu tak ada sesuatu pun sama dengan dia. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Betul tak? Kembali pada salah, selesai masalah lah. Selesai masalah.